Kita on the way nak pergi camping. Kak Arisa. Hello. Hujan guys. Standby masuk. Air sungai tu. Wow. Seram tu. Tengok. Air dah nak mengata. Dah mengata jalan. Oh, macam arah ski. Mana kan je. Dah cuba tutup. Tak tahu mana 13. Dia tak steady. Betul dia steady. Tapi apa tu? Dekat lah. Ada ya? Dah sampai dah dekat campsite ni. Tapi 13 tak tahu belah mana. Oh, terus je. Nanti nampak ke nombor tu? Ni ada kiri ke kanan? Lo? Ya? Ha. Oh, kiri. Oh, kiri. Nampak tak? 14 berapa kah? Ha, kita 13 kan? Kita 13. Kak Lan nombor berapa? Ada 14. Oh. Cepatlah Kak Long. Ha. Dia ambil video tu. Memang Kak Long laluan air. Oh. Kak Long dah buat longkang ke? Tapi itulah masih banyak lah hujan lebat kan? Tu dah tengah lebat ni. Tu dah jumpa jalan belum? Sekejap, dah masuk dah yang nombor 12, 13, 14. Kak Lan kereta putih eh? Kak Long nampak kereta tu. Ni sebelah ni. Okey. Ni 13. Masuk motor. Masuk ni dulu ke? Macam dulu. Motor dulu ni. Mana tu? Mana ni okey? Ada mana ni?
daun. Berisik. Makanan. Sini. Dah habis ni. Ya, zoom sangat. Gambar nanti. Habis. Yo, habis tu banyak tu. Kasih dah dia sikit. Habis dah. Dah banyak sangat dah. Kita pun nak makan. Sikit. Sikit tu banyak tau. Aku nak makan banyak ni. Tadi habis tu apa? Dah kurang. Harus harus tadi yang macam ni ke? So boleh ke belakang. Dia kena kereta. Kalau sejuk. Dah tu makan. Apa? Lambat sangat. Kita ada tahan hidup. Okay, sayur dah siap. Ya, tu api. Abang belum pause lagi? Belum pause lagi? Okay. Dah, habis dah. Nanti ayam.
Kak lah, tutup api lah. Rendah dia biasa. Tutup api. Ada kat minat. Okey. Alhamdulillah. Hitam. Sekejap tunggu ayam. Ya, kita orang macam masa on the way tu. Ya Allah. Dah terfikir dah. Janganlah hujan. Sebab ada jiran yang selamat. Ha? Ada jiran kat situ. Oh, tapi nampak kereta banyak ada orang ni. Nanti dia buat. Ada yang kena sedikit. Ketiga. Supaya basic. Supaya tak rasa berapa. Kalau ni dia tarik panjang lah. Tapi mungkin rumah tu separuh je lah. Dia kata. Kalau memang tak boleh tutup tu, katakan nak pendek, tolak ke dalam kan. Takkan lalu atas kemah kan. Ini boleh ikat. Ya Allah, berkat aku bagi ayam ini makan. Berilah aku berjaya sampai ke dunia akhirat. Tu exam ada tu. Adik niat lah. Bila ada sedekah je adik niat. Berkat aku bersedekah. Cakap macam tu. Berkat aku bersedekah ni. Lepas tu, ada suruh ayam dia doakan adik. Betul. Tak tipu punya. Nah, sini nampak semut. Dari sini lah. Sini nampak kat dalam makan. Ada punya okey. Alun tu. Belum lah. Siap basuh bagi bersih. Adik, nak burger tak? Nak makan nasi belum Pak Lang? Dah ada kamera nampak muka lu. Sarapan estetik hari ni. Hari ni. Ya Allah, esok biarlah panas kan. Kering lah sikit kita punya kemah ni. Smells. Kena aja. Oh ya? Ya lah. Lah, adik buat pin kan? Kita yang buat dia. Orang Kak Lang suka kat ni. Kita yang buat dia. Ya, last. Maksudnya dapat makan sikit. Ni dapat aku sikit je. Kita tadi. Amat sikit je. Tak banyak. Tak lawak lah. Awak. Dah. Pokok lah. Mungkin air kot tak berapa banyak Lepas tu letak kat adik terus. Ada kuah. Kita makan kari. Tak apa. Hidup kari. Adik hidup tom yum. Dekat lain-lain. Makan je kari, tak apa. Hidup kari. Adik hidup tom yum. Mak Lang hidup tom yum. Kalau pergi dengan sana, kalau Pok Panda, sikit tom yum je dah boring. Sama macam adik. Kalau order je. Adik apa tu? Tom yum. Tom yum sikit. Tom yum sikit. Dia sangat lah.
Lagi kali kau untuk makan. Bismillah. Patut bawa lain sikit, bawa campur. Kurang sikit air dia. Sedap. French fries. French fries. Nak masak mi goreng untuk sarapan. Cukup nak cabut semuanya. Gas habis. Pagi ni kita masak spaghetti ayam ya. Ya ke? Ni ada. Round the way lah tu. Tadi. Lagi sejam. So dalam pukul 9. Habislah kentang hari ni. 9.20 macam tu dia datang. Tengah hari apa ya? Menu kita ayam goreng lala. Ayam goreng ada ke? Ada. Ayam KFC. Sedap perap dengan tepung. Pergi mandi ke Amy? Hari ni. Aira lu. Cuma kau mandi. Barulah ada stres. Ada pelampung situ tau. Dalam. Dalam. Dah ada. Sampai sini. Saya sampai sini. Oi, apa nama? Sekejap sakit tangan. Oh, kenapa? Oh. Nak cedera. Takut mana? Nanti ada lagi tengah goreng. Macam crunchy. Ya. Bismillah. Ui, hancur. No, tak sentuh. Satu tengah hari dan lunch cold. Loh, habis. Sebab dah. Yang bubur dah kan tu. Dah lah tengok. Okey dah. Baru boleh tolong angkatkan periuk tu? Boleh. Bismillah. Ni. Kenapa tu? Masa kena tambah numpang ni. Yang dah cas dah. Gerak. Ada tu dia sang tu. Arisa. Kalau besar kan? Dia tak nak. Alam minta lah. Mana tu tak ya? Sebab kan dalam bapa beli mama dengan adik ni. Itu nak bongkar. Tadi kan? Dia adik kurang. Jadi alu tak asal. Dia tak asal. Dalam kotak ni yang Dah. Dalam kereta. yang ayam ni surprise. Dalam kereta. Surprise. Surprise tapi tahu. Apa ni? Tak pandai nak suara. Tapi ada sesuatu yang mama tak tahu. Alamak.
Bila Papa cakap macam tu macam excited pula nak tahu apa benda. Malam tadi lah ada bunyi. Adik, tolong bubuh air sikit, air masak tu. Apa tidur ke bapa? Masa tu rasa tu korang semua belum tidur lagi. Tapi masa Papa duduk sana. Panjang ke Long? Dia macam 2 saat lah dia. What's that? Dia minat nak apa? Sayur ke? Sayur. Terima kasih Papa. Kau nak rasa je. Okey, dah habis rasa kasih adik. Kita ada anak makan. Alung ni dalam 2 saat ke? Kejap je lah. Mana maksudnya? Dia macam yang lu pernah dengar kat YouTube tu lah. Dia macam ni ke? Papa, dia macam ni ke? Dia mana? Air nak bawa sini je botol tu. Kat sana lah. Kalau. Kita setak badan. Kain. Mana kain ni? Ke orang. Kalau Dia betul tak dia semua. memang tak. Tak semestinya memang Long. Yang kat dia nampak je pun saya tak memang. Okey, dah siap. Dah ada EV lagi. Adik, senang. Galak je tu. Ya. Betul. Baru tak dia dah turun datang. Tengah jadi datang tak? Jadi on the way. Dia punya air kenapa dah setengah? Bapa minum. Ada. Engkau lah minum. Dah selesai. Banyak lagi kita nak ni kan, nak mengangkat kan. Kering lah. Paket dah. Kita nak pergi tengok kolam. Oh, apa? Mana? Oh. Ada tu baru cuba. Kalau jadi ini. Oh, biski pakai.
Kau lagi tinggi daripada aku kan? Hello. Dah ambil pelampung. Mana Kak? Trust the pelampung. Hello. Trust dia pelampung. Oh, kita sama apa? Ni lah bang tali dia. Lah. Ni kat belakang. Ada tali ni ah. Ada dah pakai dah. Oh, dah pakai dah. Letakkan lagi. Oh. Ni. Supaya dia tak ternaik. Tak terkeluar. Ataupun bagi key ni sebab Arisa tak nak pakai. Jaga. Alah. Dah pasal apa lagi? Okey ke tu bang? Abang okey ke tu? Ni kecil sikit eh. Yes. Trust dia jaket. Tengok ya. Aira, Okey bang, lompat bang. Aira kau lompat dulu. Yeah. Tak nak. Tacut ke bang? Lompat dengan Aira, lompat dengan Aira. Adik malah bukan pelampung. Okay, trust the system. Tu dia, Arisa kelihatan struggle. Arisa kelihatan struggle. Adik, pergi ke tempat cetek. Dia kalau tak pakai dia penat sikit lah. Penat. Sini kumpul-kumpul nak kena gambar jap. Izzah sini. Mai. Oh, sorry. Mantap, Pangah. Pangah, mantap, Pangah. Mantap, Pangah. Terbalik tak pandai, takut. Aku takut aku ke belakang. Tapi tak ke mana, aku kat sini. Ya, adalah. Pada lu. Buat normal-normal. Boleh. Jadi. Macam sini kan, macam sini kan. Okey tu. Tapi hampir jadi ah. Sini. Sepak dia. Sini. Nama dia tapi hampir jadi lah. Berani ya. Adik, kumpul. Tepi Azlong. Tak, dia taruh. Jangan kalau kau. Ni saja tak apa. Adik Banyak ah. kita weh. Tapi tak lurus lagi kan? Saya hujung. Kaki tu dua-dua lepas kena sentak. Oh. Macam kau lompat. Aku tadi? Macam kau lompat. Kaki sebelah tinggal. Nampak je tu ah. Nampak kau. Adik ni jauh sikit tak pasu tu. Jadi. Ini jadi. Jadi. Ini cantik. Kasih jalan sini. Baru masuk video. 1, 2, 3.
Satu, dua, tiga. Hop. Macam dekat Krabi lah. Semua berlari ni. Tiga pun pasal balik. Jadi. Halo, aku rasa lagi sekali ya. Kalau pegang, kita satu-satu pergi. Nak tengok? Okey, boleh. Kalau pegang ke? Okey, semua naik. Tak boleh lah kot Okey, tak apa-apa. Okey, lebih. Cop. Beratur. Cop. Taklah elok daripada belakang ke daripada Macam mana? Sebab ternampak Alung angle tadi. Ada macam tu je. Yang licin lah. 1, 2, 3. Ha. Licin satu. Okay, pergi. Along. Okay. Kita pula. Jalan. Tepi. Just the jacket. Dah. Isi je. Dia ada pause kat situ. Tera adik. Okey, mampir. Go. Okey, mampir. Tu tandas. Ni jalan yang sini ni pergi di surau lah. Surau open je. Yang ni laluan nak pergi kolam tadi. So daripada kolam ni kita jalan straight. Kan? Straight je tu camp. Ni boleh parking kereta. Yang musim baja tu lalat. orang banyak. Tak lepi. Lepak. Oh, sampai situ dia ni. Adik nanti waktu tak sini. Lepas ambil kursi satu. Terima kasih Kak Ella. Okey, Mak Ilahi. Terima kasih. Unboxing. Mana Arisa? Dia mandi Dia nak tengok tadi. 40. Dia apa dia? Skin tip. Latest punya. Oh. Makeup spray. Oh. Ni apa ni? Lipstick. Lip balm. Lip serum. Oh. Terima kasih. Dah masuk ini. Cakap rasa okey lah nanti dia. Macam papa saya tak tahu. Cantiknya.
Cantiknya, premiumnya. Cantik lah finish. Saya tak tahu lah. Glow efek glow. Cantiknya. Tak dipakai pun jangan. Dia biasa kalau mak dengan Hui. dia kena blend, dia kena blend. Hei. Putih. Jangan tebal. Macam mak makan kosong tu sampai lama dia blend. Macam okey lah. Blend. Eh, dia blend. tu blend. Okay. Sabar nanti lah. Ni powder kan? Pakailah dulu tu rambut. Daily use. Mana kalau tak ada masa terus pakai yang tu je. Dia adik-beradik macam foundation tapi dia lebih ringan. Tapi cantik. Ini yang tahu sekali make up. Lip serum ni pun lama-lama pakai kat dong boleh bibir merah. Kan dan kita gelap yang keliling bibir kan. Dah lama pakai boleh jadi pink. Dia macam meresap. Jadi pink tau. Oh. Dan plumpy. Mantap Oh, plumpy. gebu. Boleh jadi plump. Rasanya pakai dalam 2 minggu nampak. Dah nampak. Oh, bibir nampak tak Pakai suram. waktu nak pergi kerja pun boleh kan. Rasa sudah tidur pakai. Oh, yang ni lah. Yang banyak orang tunjuk kat TikTok. Ya. Tengok orang tu pakai laki. Sibuk nak sponsor. Kalau nak lah. Tak nak. Nak. Nanti apa boleh tak nak. Dia kena tekan ke apa? Tekan. Macam tu. Yes. Dah lama nanti dia akan membubuhkan bibir yang glossy tu lama nanti dia akan hilang. Tapi waktu kita terus bibir tegak dia macam ibarat set dengan primer. Perlu Tapi kadang kena goncang. Sebab dia ada serum. Ni kat luar. Mantap. Wangi. Wah, tak sabar punya nak tengok mak Alang jadi ya. Malangnya hadiah estetik. Dekat juga tahu dah. Okey, terima kasih Encik Suami kerana memahami kehendak isteri. Kita boleh bagi suami A++. Terima kasih. Okey, ambuk saya aja Kak Lah. Tutup dulu. Wow. Cantik. Estetik. Dapat Melayu. Dalam ni ada lagi naik kali. Oh no. Cantik aku. Terima kasih Kak Lah. Okey. Selepas sambutan birthday, inilah yang terjadi. Sedapnya bau kambing. Sudah naik baunya. Bawang. Letak hati aku. Dia bang. Nak. Kalau awak nak ambil stew tu, kelak tu tak sos. Bagi pam panas. Mami dia lepas. Apa dia? Mami dia bukan kambing ni. Panas. Dia saya. Sejuk tu. Bola alun lain. Tak mak pun dalam kuali tu apa dia. Oh terus tak video. Kena spaghetti kena Panas lah. biar dulu. Ambil. Biar. Sekejap. Sampai dia masak. Kalau nak masak kuah. Mana tu sampai? Tu. Satu belah paip. Gas ada lagi? Kalau ada lagi stand. Nampak itu video. Ambil kamera tu on je. Lagi. Itu apa kau? What's up guys? Nak datang ke channel
Mami. Cik dia apa? Mami. Mami. Kecil tadi. Dah masak ke? Wow. Macam ni dah ni. Tambah air lagi ke lu? Kita tambah air. Mana ada? Tambah air sikit. Arisan ya, main sorok. Air jadi mana? Kena ambil kan? Tu air tu. Air baik tu. Ada bekas ke? Bekas. Tak. Pakai cerik ni, Nora. Ini ni. Tak ada. Ada air pipe dia? Ha. Pada merebus nanti nak mati juga kan? Dia ada sebotol lagi air ni dah kalau tidak ni. What? What is it? Kita Dia apa nak ambil? ambil lagi. Kita besarkan sini sama. Nora, pusing api tutup. Naik ke atas. Ke kanan. Sampai begitu. Okey. Okey. Thank you. Lembut. Ki dah jadi apa? Dah rasa apa? Food texture. Wow! How is it? Ai. Food texture. Adik ada minyak bawah tu. Minyak simpan lagi lah. Minyak simpan lagi. Buang lah. Ada di Apa tu? Rasa makanan pada tadi kot. Oh, ni goreng. Mi goreng. Ke dalam. Dah boleh. Terima kasih. Berantak kali lah. Oh, tak boleh. Ada. 010 B plus. Oh, tu tak payahlah. Boleh. Dia start 010. 010. Ha. 010 25 tengok 2500. Mana ada mama merepek ah. Sini. 010. Dalam ah. Alu dalam ni. Ni betul lah. 6 tu wakil macam untuk Malaysia. Oh yeah. Sikit-sikit je. Separuh-separuh. Baik pagi dah kena. Follow. Sabar. Sabar ya. Hat jai. Coklat. Mohon ya. Oh, okey. Nak bantu Punya banyak air. Ramai tu buat makan ini. Murah. Awak suruh. Sam.
sampai meletup. Ambil belon. Ni ni kain. Excuse me. Excuse me, Arisa. Pasin. Okay, mau. Sweater ke? Mami bawa sweater tau bang. Kalau makan sweater kita, Mami bawa sweater. Beri sikit lah. Kacau kita sebab kita dah peluang. Tadi dah net. No tablet, no phone, no komputer, no laptop. Bola ni masuk separuh je. Separuh goreng. Goreng kat kuali mak alam. Habis sisa-sisa apa? Baik. Perapan-perapan tu sedap tu. Kan? Baiklah. Dah berapa? 3. Apa dia nak buat? Siapa nak makan boleh dah. Daging pun dah siap ni. Boleh ambil lah. Daging. Ambil. Bagi Mak Long. Selipas sana ni kita pakai. Tak masuk dari mahal. Saya tak pakai. Jadi, nak ambil. Kita ambil dulu daging tebal. Bawah. Mantap, mantap. Projek tu mantap. Rasa ada yang tak kena ni. Ha? Sambal. Kita main dia kaki. Main dia ayam nasi. Ini Malaysia. Ayam goyang. Ayam goyang saya keki. Bukan pedas kan semua. Ni buat pedas. Arisa. Campur mah. Ni palang. Yang tu ni Mak Lang. Mak Lang.
2.8 kilometers. Turn right on 3210 Jalan Hulu Long at